Ni saya nak pesan. Bulan. Main lagi yang canggih tuan-tuan. Hak tadi puasa tak tinggal. Semayang haram tak? Hak lagi canggih. Yang ni Wahabi pun kena lari malam. Wahabi lari malam. Bukan bid'ah dah ni tuan-tuan. Hak ni lagi canggih. Saya bisa jumpa. Tahu ni? Puasa tak tinggal. 5 waktu haram tak buat. Tarawih 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur saya panjatkan pada Ramadan kali ini dapat sekali lagi kita dapat bertemu tuan-tuan setiap tahun. Dah berapa tahun dah saya duduk mai ke pejabat tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ini dapat sampai lagi ke pejabat tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada tengah hari ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Syukur tuan-tuan, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala masih bagi kepada kita lagi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Bukan sekadar bertemu, boleh masuk, boleh beramal ibadah dan sihat dalam Ramadan ni. Yang ni tuan-tuan kena syukur banyak-banyak. Ada orang bila masuk bulan Rejab, dia baca doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi Allah Ta'ala tak sampaikan usia dia pada bulan Ramadan. Ada orang yang masuk di dalam bulan Sya'ban. Dia baca doa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi tak dan masuk dalam bulan Ramadan. Kita ni yang doa lebih kurang ya kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang doa, kadang-kadang tak. Betul tak? Allah tengok muka pun tahu. Jenis tak apa rajin berdoa ni. Termasuk saya. Kata kat tuan-tuan ni marah pula. Tuan-tuan ni bukan boleh cepat koyak. Orang lain kata tak apa. Ustaz kata koyak. Dan tuan-tuan jangan buat mata nak suruh saya diulas isu polis. Saya tak mahu tuan-tuan. Yang tu bagi mahkamah. Dia buat kejit-kejit nama. Ingat saya tak faham bahasa mata tuan-tuan. Isu polis mahkamah uruskan. 3-4 kali dah duk bekerja pulang jumpa polis yang ni tuan-tuan ni. Penat ceramah pun tak senang. Kemarin jumpa polis, lepas jumpa polis jumpa peguam. Tak apalah, kita bagi undang-undang yang selesaikan benda tu. Duk selesai luar ni bukan nak selesai tuan-tuan ni. Tak ada hakim yang nak bagi kata putih. Betul ke tak? Dia bagi mahkamah yang bagi kata putih. Dan tuan-tuan nak suruh saya mengumpat bulan Ramadan ni. Lagi pok-pok bodoh tu sudah duk ngumpat. Kita ni berdoa pun kurang. Bukan kata kurang. Kadang-kadang jarang. Tapi boleh masuk dalam Ramadan dengan keadaan yang sihat. Ada orang dia boleh masuk Ramadan tapi Allah Ta'ala dah tak pinjamkan kesihatan yang baik kepada dia. Dia masuk dalam Ramadan dalam keadaan dia tak sihat. Ada yang masuk dalam Ramadan dalam keadaan tak sihat. Kita ni sihat. Boleh puasa alhamdulillah. Merokok pun elok lagi. Ada geng merokok? Ada. Cuma saya nak bagi tip baru tuan-tuan. Merokok ni banyak orang kata membazir, betul tak? Dan tuan-tuan boleh keluar diri daripada golongan membazir. Ramai abang bila innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Orang yang membazir ni, mereka ni berkawan dengan setan. Dia boleh jawab balik kita berkawan pilih sikit-sikit Ustaz. Jangan tak berkawan langsung. Ada orang tanya ada tak cara merokok ni tak rugi? Ada. Macam mana?
Isap telan. Sedut. Masa nak buka tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahmanir rahim. Itu isap. Sihat. Kita ni sihat. Jadi bila masuk dalam Ramadan ni tak apa. Masa tak mengizinkan ni. Lebih korang dalam berapa lagi? 5, 10, 15, 20 minit lagi. Tu dia tulis tu yang bagi ustaz, mohon berhenti pada jam 1.50 petang untuk solat zuhur. Jangan duk lajak masa. Payment sampai di 1.50 saja ustaz. Dia tulis tu. Kurang ajar ni. Tuan-tuan, kita nak keluar daripada Ramadan tak berapa hari dah. Hari ni hari ke berapa dah kita puasa ni? Berapa belas dah ni? 14. Tinggal berapa hari lagi? Raya berapa hari bulan? Raya berapa hari bulan? 1 Syawal. Betul ke tak? 1 Syawal. 21 ke 22 mampu habis. Janji 1 Syawal. Kita nak raya. Raya ni tak payah duk kalut tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab dia macam mana pun dia nak main. Tuan-tuan nak kalut apa dengan raya? Tuan-tuan suka pun dia main. Tuan-tuan tak suka pun dia tetap main. Yang kata raya ni, kok mana pun dia main. Benda yang nak main ni tuan-tuan duk kalut buat apa? Benda yang nak datang. Silap pula kata main. Ni KL. Datang. Benda yang nak datang. Tuan-tuan kan buat muka belagak kan. Tengok orang Kedah pun ramai ni. Tengok hidung pun tahu dengan dia. Baru duduk KL 4 hari. Anda bercakap, buh penampak depan belakang hilang. Yang buat belagak kan. Tuan-tuan boleh faham saya bercakap kan? Benda yang nak datang. Benda yang nak main. Tuan-tuan nak susah hati pasal apa? Dia tetap main. Yang kita nak jaga benda yang nak balik. Yang kita kena take care benda yang nak balik. Ramadan ni dia nak balik dah. Walaupun tuan-tuan hari-hari duk halau Ramadan keluar. Lagu raya dengar dah dalam radio. Tuan-tuan bayangkan Ramadan tu orang. Dia nak terasa tak dengan kita agak-agak? Dia nak terentak hati. Dia nak berkecil hati tak dengan kita? Agak-agak tuan-tuan lah. Tuan-tuan? Agak-agak dia nak kecil hati tak Ramadan ni? Kalau dia orang. Tuan-tuan faham saya cakap? Yang duk keras macam Tok Kong tu pasal apa? Cuma angguk kalau faham. Tengok muka tuan-tuan macam kena COVID ni pun pasal apa ni? Kalau Ramadan tu orang, tuan-tuan rasa dia nak terasa hati tak dengan kita agak-agak? Hari-hari dah duk pasang, berlalulah sudah Ramadan. Tak habis lagi, berlalulah sudah Ramadan. Lagu tu, An-Wazin tu. Had lagi kurang ajak tuan-tuan, Ramadan tak masuk, dia dengar lagu tu dah. Bila kita nak keluar daripada Ramadan, dia ada 3 golongan tuan-tuan. Yang ni yang saya nak minta tuan-tuan fikir betul ni. 3 golongan yang akan keluar daripada Ramadan. Tuan-tuan nak duduk golongan mana? Cuba renung, cuba fikir, buat kesimpulan. Pertama, golongan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kuat-kuatlah sikit, la'allakum, golongan yang bertakwa. Yang kedua, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tattaqun. Kurun. Ikut suka tuan-tuan dia ubah ayat Quran. Ada yang satu lagi, mulut dia kumit, suara tak keluar. Yang tu nama dia jalan selamat. Tuan-tuan nak jadi golongan bertakwa ke? Golongan syukur ke? Ataupun yang ketiga, yang keluar daripada Ramadan, jadi golongan yang celaka. Yang ni lagi kita tak mau.
Mana dia dalil dia? Doa Nabi Amin, doa Jibril Nabi Amin waktu nak naik tangga mimbar tu. Ingat tak hadis tu? Bisa dengar tak hadis tu? Bisa kan? Ingat kan? Cuba baca tengok. Nabi naik amin, Nabi naik amin, Nabi naik amin. Salah satu daripada doa Jibril tu apa dia? Yang pertama, naik saja amin. Apa dia Jibril kata? Binasalah, celakalah bagi umat kamu, mereka yang dengar nama kamu tetapi tidak berselawat kepada kamu. Mudah cara terjemah nak bagi tuan-tuan faham. Tak payah duduk serius-serius sangat tuan-tuan. Kuliah saya tak payah duduk serius sangat. Tuan-tuan bukan ambil SPM. Celaka umat kamu, hei Muhammad, yang mendengar namamu tapi tak berselawat kepadamu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuat-kuat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar nama Nabi, tak berselawat. Tu saya nak pesan yang tuan-tuan nak berselawat celah-celah tarawih tu. Sebut bagi elok-elok. Orang sebut dapat pahala, hang sebut dapat celaka lagi. Allah. Apa dia ni? Tok bila pun Allahumma salli ala Muhammad. Jawab elok sallallahu wasallam alaihi. Boh penendang tengah belakang hilang. Hak yang lagi ketok tu, hak mana Thailand ke mana yang lepas viral orang ni. Yang jekah, yang tempik tu. Ada tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Hai! Begitu ya. Apa dia? Saya baru ni pergi tazkirah satu masjid. Saya mayang belakang, main lewat. Mayang belakang. Budak-budak tu. Subhanal malikil ma'bud. Orang tebal. Orang tebal. Budak sekolah rendah. Saya kata, adik kata apa adik? Dia kata, tu pesan kat Tok Bilal, dekat Tok Imam, jangan lambat kami cabut. Dia kata. Dia bagi warning kat Tok Imam. Jangan duk baca lambat kan. Tok Imam pula kena zaman Tun Hussein on dapat watikah jadi Tok Imam bela tak mau lepas jawatan. Allah, dia menyakak elok tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iya. Ni cerita betul. Dia pergi tazkirah. Tengok Tok Imam. Iyyaka na'budu wa iya. Kita pun duduk belakang steady ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mic duduk tani ni. Mic duduk tani ni. Bukan duduk tani, duduk tani. Dengar tak dengar sama banyak kita kat belakang. Yasin. Kata Jahannam dah aku ni. Surau tu yang saya tengok orang mayang 4 rakaat tuang balik. Tuan-tuan tinggal 2 sah depan. Korang aja. Tanya dia awak yang buat balik. Dia kata 4 pun macam 8 dah pahala. Dia kata akan lama. Selawat elok-elok. Orang selawat dapat pahala. Hang selawat dapat celaka. Faham ke tak? Faham ke tak? Selawat elok-elok. Jangan duk main-main. Selawat bagi elok-elok. Takut orang selawat dapat pahala, hang selawat dapat celaka. Tu yang pertama. Boleh ikut bahasa ni nak? Boleh nak? Lagi tuan kata kasar pula, memang kasar. Sajak pun kasar, bukan saya nak lekeh pada sajak. Tuan-tuan nama pun Jabatan Kerja Raya. Tidak? Jabatan Kerja Raya ni kan? Kementerian Kerja Raya. Bukan Kementerian Pondan Malaysia ni. Steady ya kan? Yang kedua, Nabi pijak pula tangga yang kedua. Binasalah, celakalah. Terjemah bahasa mudah. Bagi umatmu yang ada mak bapak tapi haram tak boleh masuk dalam syurga. Ni saya terjemah tenanglah. Terjemah tuan-tuan nak. Cara saya Pak Long oi. Celaka bagi umat hang yang ada mak bapak tapi tak boleh masuk syurga. Kita ada mak bapak tak?
Saya nak tanya tuan-tuan ada mak bapak kah tuan-tuan beranak terbit pokok buluh lagu tu ya? Macam Puteri Buluh Betung tu. Hak cerita Laksmana Doremi tu. Bisa tengok tak cerita Laksmana Doremi? Bisa tengok tak? 3 orang Doremi hak duduk rumah atas pokok. Bisa tengok tak? Rumah duduk atas pokok kena halau dengan tuan tanah Kedau tu. Pergi lena lautan. Tengah-tengah duduk lena, duduk dengar suara tulu. Entah heran, dia tak nak tengok kan? Dia tak nak tengok gemak belu ni kan? Kita tengok. Cerita Laksmana Doremi. Saya cerita bila tuan-tuan tak nak tengok. Lepas pergi selamat Puteri Buluh Betung. Lah kali puteri itu bagi 3 hadiah kat mereka. Baksi hikmat, teropong ajaib dengan tikar terbang. Mereka teh tengok malam tu. Nasi kena renang, bereop, keluar nasi kena. Kita mau ada hak tu lega tuan-tuan. Saya itu pergi rumah Piramdi nak cari baksi hikmat tu, tak ada. Rumah dia kat setapak lah saya pergi. Lepas tu duduk teropong tengok peluang kerja. Dapat raja nak cari Laksmana. Datuk Laksmana, 3 orang dia pun pergi. Tengah-tengah mereka duduk berlawan, mereka minta tu, ma'jun kuat salasa. Perang, pom, letup duduk dalam tangan. Kedarah seorang sebiji, tu berlawan, tak sangka tuan. Hampuk kepala terkeluar biji mata, ingat. Mereka ditabal jadi Datuk Laksmana Doremi. Tiba-tiba menteri daripada negara Pasir Berdengung, mereka Pasir 2 butir. Menteri Pasir Berdengung, Abang kata negara mereka hancur angkara menteri Pasola. Raja pergi duduk bawah pokok. Puteri raja kena colek dengan menteri Pasola. Bisa tengok tu? Kalau kita ni jenis mangsa Puteri Buluh Betung, terbit mekop pokok buluh tu tak apa. Ni kita ada mak bapak. Tuan-tuan ada mak bapak. Saya pun ada mak bapak. Sama ada mak bapak kita masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita, tu cerita nombor 2. Asasnya kita ni ada mak bapak. Betul? Kita ada mak bapak. Saya doakan jikalau ibu dan ayah kita masih hidup tuan-tuan, mudah-mudahan barakah majlis kita ni, berkat Ramadan ini tuan-tuan, Allah Ta'ala panjangkan usia ketaatan mak dan bapa kita. Amin. Diberikan peluang untuk kita terus berkhidmat kepada mak dan bapa kita lagi. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh. Amin. Ya Rabbal. Jikalau ibu dan ayah kita telah pergi meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga. Amin. Diampunkan segala dosa-dosa mereka. Amin. Dibangkitkan mereka dan kita bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan dimasukkan kita dan mereka ke dalam syurga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mak bapak ni masih hidup, kita berbakti. Mak bapak dah mati, kenapa kita berhenti? Ni salah kita ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, terputusnya ataupun terhentinya khidmat bakti kita kepada mak bapak kita apabila kita yang mati, bukan mereka yang mati. Faham? Sekarang orang salah. Khidmat bakti kepada mak bapak terhenti bila mana mak bapak mati. Dah, kita mati baru stop. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ini berapa orang di kalangan kita yang dah sedekah surat Al-Fatihah kepada mak bapak kita? Yang baca Fatihah sedekah kepada mak bapak. Berapa orang? Hak dah buat ni. Lah ni 140 ni. Berapa orang yang dah buat? Cuba angkat tangan nak tengok. Lupa. Lepas tu kita mati nak suruh anak-anak ingat kat kita. Tak ada hari. Berapa orang? Oh, masa pak dia mati, mak dia mati, teriak tak sangka lah. Pitak mak dia dalam kubur. Tak kanda pak dia dalam kubur.
Awak hantar teman pak dalam kubur. Suruh orang kubur tu kambuh kali dengan hang kali. Lompat naik. Dia pula duk tarik tanah tu untuk kambuh pak dia. Tak apa lah, memang jalan dia. Bila tarik tanah pun dah kata nak bagi pekejap tanah tu, tuan-tuan buat apa? Orang Kedah kata tanjai kubur tu. Pak dia duduk bawah tu, dia tanjai tambah, tak mau bagi pak dia keluar. Berapa hari nak teriak? Bini tuan-tuan berapa hari nak teriak? Ni orang mana? Ada. Tadi kata. Ada betul ke tak ada? Dah saya nak panggil. Akak-akak. Ada. Baru nak kata. Berapa hari nak teriak tuan-tuan? Berapa hari nak teriak? Anak-anak nak teriak pak mati berapa hari? Cuba abang kata berapa hari? No. Bini tuan-tuan nak teriak berapa hari? Orang perempuan ni tuan-tuan tahu tak? Kalau laki dia mati, paling lama 3 bulan dia teriak. Mau laki dia menikah seorang lagi, 3 tahun boleh teriak lagi. Dia lebih sedih laki dia menikah lagi daripada laki dia mati. Tak percaya? Try. Saya tak makan cekak tu, saya tak try. Saya tanya kawan saya, nikah. Dia kata macam mana bini hang? Menikah pula. Dia kata 13 tahun duk merepek tu. Jumpa gambar abang tu. Menduakan saya. Mendua apa dah mempak dah 13 tahun dah. Duk mendua. Dia duk merepek tu. Kita pun boleh lupa kat mak pak kita. Saya nak tanya tuan-tuan. Berapa orang di kalangan tuan-tuan dah 14 hari dah berpuasa ni tuan-tuan. Setiap kali nak buka puasa, tuan-tuan doa, ya Allah, jika ada pahala puasa aku ini, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, engkau sampaikanlah pahala ni kepada arwah ibu dan bapa aku, ya Allah, yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Berapa orang? Tuan-tuan bukan tak ingat kat mak bapa. Ingat. Betul tak? Tapi terlupa. Bukan tak ingat. Cuma terlupa. Ada beza ke tak? Ada. Ingat dengan lupa. Beza? Oh ada. No. Apa beza ingat dengan lupa? Lu hantar kerja SPM. SPM fail tak? Betul lah pun. Nak bahas yang tu masa tak cukup tu. Dia klik-klik ada lebih kurang 5 minit, 4 minit lagi. Tazkirah Ramadan ni tak hidup lama tuan. Sebab bulan Ramadan ni kita buat apa pun semua dilipat gandakan oleh Allah. Faham tak? Ceramah setengah jam, pahala macam sejam bulan lain. Tu nama dia dilipat ganda. Bulan Ramadan ni. Tuan-tuan lena dalam kuliah pun dapat pahala berganda. Cuma saya nak pesan kuliah saya tuan-tuan yang duduk lena. Banyak dah orang duduk lena tengah kuliah saya. 4 hari lepas tu meninggal. Jangan duk buat pasal tuan-tuan. Berapa orang? Bila nak buka puasa, doa kat mak bapak dia. Nabi naik pula yang ketiga. Amin. Jibril doa. Celakalah, binasalah bagi umat yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, gagal dapat pengampunan. Saya nak tanya dalam 3 kategori ni tuan-tuan, kita nak duduk dekat mana? Cuba bagi tahu. 3 kategori ni, kita nak duduk dekat mana? Nak jadi golongan yang bertakwa kah? Golongan yang bersyukur kah? Ataupun lagi binasa, golongan celaka. Kita yang menentukan. Keluar daripada Ramadan kena bawa pengampunan, bukan bawa dosa. Ni masuk bulan Ramadan lah nak bergaduh dengan orang, nak berkelahi dengan orang. Apa ni? Oh, saya memang pakai hadis. Bukan hadis tu Nabi tak ajak dengan hang kot, hang tak baca kot. Yang hang duk baca hadis bab bid'ah ya.
Contoh. Tak kata apa. Contoh. Yang tuan-tuan duk angguk kuat-kuat tu. Siapa ni masalah tuan-tuan? Dia cuit kawan dia. Dia nak kata dah. Dah. Saya tak kata apa. Contoh. Ni kan duk terasa pula. Masalah orang kita ni, orang tak kata kat hang. Tapi hang duk terasa orang kata kat hang. Macam budak pergi tengok wayang. Cirit. Dia nak masuk ke wayang tu, dia kena pergi jamban dulu. Kena malam tu cirit. Berselerak mengkut jamban dia bagi tuan-tuan. Habis selesai semua, buka-buka paik, air tak keluar. Dia katuk kepala paik tu sampai hancur, air tak keluar. Dia kata, celaka lah aku ni. Pergi tengok tisu pula, bangla terlupa tukar, tinggal gulung kokoh tu ya, tisu tak ada. Dia tarik flash, duk jolok jubak masuk. Tak masuk, tuan-tuan, pungkuk besar pada mangkuk. Lah kali tak tahu nak buat macam mana, dia tunggu sampai kering. Kering ni pungkuk. Kering-kering ni dah ni boleh kot, tak bau kot, dah kering dah. Dia pun tutup seluar apa semua, tarik zip, bubuh apa tali pinggang, masuk pergi tengok wayang. Dia pun masuk, duk tengok kursi-kursi, dia pun masuk. Ada abang tu duk tepi tu, sebelah dia tu sesema. Faham sesema? Duk Ustaz? Dia jadi lain dah. Tak kira abang tu pun Ustaz. Dia dalam hati kata bukan bau lagi kot, kerinah dia kata. Abang tu tak ada kena mengenal kawan sesema. Mau bau pun kawan tak boleh bau dengan kawan sesema, ingui penuh hidung. Duk tak abang tu pun. Buat aku tu, kawan tak sedap duduk, kawan pun tengok. Abang tu bila hang tengok aku, dia pun tengok boleh. Dia buat apa tu? Lah kali budak tu kata saya bukan tak mau basuh abang, air tak ada dia kata. Tak ada kena mengenal pun. Tuan-tuan duk terasa lagu tu. Saya tak kata kat siapa pun. Perangai kita ni dalam bulan Ramadan ni, cuba tuan-tuan fikir, cuba tuan-tuan renung, perangai kita ni, kita nak duduk golongan mana? Tuan-tuan cuba abang. Kita ni nak duduk golongan mana? Golongan yang celaka kah? Golongan yang bersyukur kah? Golongan yang bertakwa kah? Tuan-tuan fikir. Sebab tu saya nak abang elakkan daripada perbalahan. Mencilkan diri daripada fitnah. Jangan libatkan diri dalam duk mengatakan orang. Ni tuan-tuan, zik mulut bulan ni. Jangan duk kata apa. Komen, bukan dia tahu apa pun. Ni bulan qiyam, bulan siam, bulan diam. Ni. Ramadan ni bulan siam, puasa. Bulan qiyam, ibadat. Ni saya nak pesan. Duk kira buat benda sunat, wajib haram tak buat. Ni pun tak tahu nak kata apa juga ni. Duk aja buat benda sunat. Apa dia Ustaz? Contoh dalam masyarakat kita ni. Ada orang yang puasa tak tinggal, sembahyang haram tak? Ada? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Kita pun tak kerti ikut mana dia ni. Puasa tak tinggal. Korek hidung pun tak mau, takut batal. Tai hidung tu tergantung. Orang kata tu buang, gelir. Batal puasa. Belajar mana pun tak tahu. Batal puasa. Korek tak ada masalah Tapi jangan saja-saja korek. Saja, aku tak nak kerja apa duk. Kerja tak ada, cari gali. Tanya hang lah, dulu hang kena buang kerja. PKP kena buang. Lah hang kerja lah. Hang buat bidang apa? Cari gali. Oh, kita kata hebat hang. Cari gali. Dia cari gali, kalian dia tahu. Tu nama dia cari gali. Bini dia oil and gas. Dia cari gali. Dia tak kerja apa. Baru ni ada telefon. Tak, nak tanya ni, makcik nak tanya tak. Ada apa makcik? Bulan puasa boleh kau hidung tak? Boleh tak ada masalah. Oh, tu ke? Tak betul no? Tak. Baru tahu. Ya. Boleh lah no? Boleh. Tak salah kan? Tak. Tak betul no? Tak. Berapa kali nak ulang? Tu yang batal tu macam mana? Mutakat korek lagu ni tak batal. Hak batal tu tangan terperluh tinggal siku yang kat luar. Dia masuk kot tu tuan-tuan. Nak cabut tak lepas. Ni saya nak pesan. Bulan. Main lagi yang canggih tuan-tuan.
Hak tadi puasa tak tinggal, sembahyang haram tak? Hak lagi canggih. Yang ni Wahabi pun kena lari malam. Wahabi lari malam bukan bid'ah dah ni tuan-tuan. Hak ni lagi canggih, saya bisa jumpa. Tahu ni? Puasa tak tinggal, 5 waktu haram tak buat, tarawih 20. Cukup marah kalau orang mayang lepas ni. 8, 20. Ni handuk tengkau apa? Surah buat 8, hang nak buat 20, baliklah sambung 12 di rumah. Ataupun surah buat 20, hang nak buat 8, hang buat 8 balik lah. Cuma nak pesan geng 8, jangan duduk saf pertama, saf kedua, duduk saf keempat, kelima. Senang nak balik, tak ganggu saf. Duduk, apa? 20 bila. Aku 8 aku belakang. Duduk elok-elok mayang, habis 8 balik. Geng 8 kata betul lah nak balik, tapi 20 tu hati kotor. Siapa pula kata geng 20 hati kotor? Tak lah, habis-habis duduk doa rakaat 8, duduk beralih tengok kami nak balik. Siapa tahu lah mayang lah kata. Dia mau panggil geng 20 kan. Habis doa rakaat 8 kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pok 8 nak balik pun tak tenang. Kampung saya tu tuntun motor luar masjid Pak Ustaz. Takut orang dengar itu motor dia. Ni bulan siam, bulan qiyam dan bulan diam. Jaga akhlak bulan Ramadan ni tuan-tuan. Boleh? Tuan-tuan balik fikir yang tu dulu nah. Tuan-tuan nak jadi golongan yang bersyukur ke keluar daripada Ramadan? Tuan-tuan nak jadi golongan celaka ke? Tuan-tuan nak jadi golongan bertakwa? 3 ni tuan-tuan tentukan. Ramadan ni tuan-tuan nak jadi hak mana? Saya tahu tuan-tuan ni reti semua dah bab agama ni. Tazkirah hari-hari ya. Hari-hari tazkirah. Mau ta'alim saja. Tengok muka pun tahu ni semua jenis muka cerah elok ni duduk bawah lampu. Alim belaka. Bukti tuan-tuan alim tuan-tuan dengan ustaz sama. Ustaz main ceramah tak bawa apa, tuan-tuan pun tak bawa apa. Itu bukti tuan-tuan alim. Turun pejabat tadi 2 biji peluru, 1 pistol dia bawa kan. Jadi, tentukan. Tuan-tuan nak jadi golongan mana? Jaga akhlak elok-elok bulan Ramadan ni. Tuan-tuan nak insya Allah. Hati dia tulis 13.50. Cukup lah. Dan melampau, lebih-lebih pun melampau. Bulan Ramadan korang akan bercakap banyakkan ibadah. Dia baguslah tuan-tuan nak buat lagu ni. Makan tak boleh tengah hari. Kan ada yang makan kat tadi ni sebelum main dengar kuliah. Kajian saya tuan-tuan menunjukkan rakyat Malaysia bulan Ramadan melonjak kes gastrik. Pesakit gastrik ni naik dekat 3 kali ganda bulan Ramadan ni. Sikit-sikit gastrik. Sikit-sikit gastrik. Tuan-tuan nak mohong siapa? Mohong Allah, ingat Allah macam pak mentua tuan-tuan. Enggak boleh mohong lagu tu. Mai buat alternatif. Duduk saja-saja ni dapat pahala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari mendapat barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih pada pihak surau yang sudi menyebut saya. Terima kasih pada tuan-tuan yang duk dengar saya bercakap. Tuan-tuan ni kira bagus ya. Tiap-tiap tahun saya main duk muka tuan-tuan. Tapi saya ingat yang mati pun ramai juga lah tuan-tuan. Tak ada pun. Mati lah kot. Kalau tukar kerja kan, 2 tu lah. Tak tukar kerja, mati. Bukan dia tak main, dia main. Tapi dia tak ada nak buat macam mana. Tuan-tuan duk kata api menentang apa, duk dengar tu. Tu baru bagus tuan-tuan. Baru nama kental. Ni kata sikit koyak. Dan insyaAllah, selamat menyambut Ramadan. Selamat berhari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita golongan bertakwa dan bersyukur dan bukan golongan celaka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna laylatul qadri. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna laylatul qadri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.